Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Hari ini saya mahu cerita tentang diri saya. Nama saya Hany Hani, Maisarah, BINTIMOHD, Muhammad, KHAROULADZREE, Khairul Azri. Umur saya 22 tahun. Saya lahir di Melaka. Saya tinggal di Melaka. Saya suka menonton TV dan membuat nota. Saya belajar di UKM, University, KEBANGSAAN, Kebangsaan, MALAYSIA, Malaysia. Saya ialah seorang pelajar tahun 2. Cita-cita saya mahu jadi seorang cikgu. Saya ada 1 orang bapa, 1 orang emak, 1 orang abang dan 1 orang adik lelaki. Nama bapa saya KHAROULADZREE, Khairul Azri. Bapa saya berumur 48 tahun. Bapa saya seorang jurutera. Nama mak saya FAUZIAH, Fauziah, BINTI KASIM, Kasim. Umur mak saya 52 tahun. Mak saya tidak kerja. Nama abang saya DAMHAIQAL, Haikal. Umur abang saya 24 tahun. Abang saya bujang. Nama adik lelaki saya MUHANNAD, Muhammad, AQIF, Akif, IRSYAD, Irsyad. Umur adik lelaki saya
tahun. Dia seorang OKU. Ini sebab kenapa saya mahu jadi seorang cikgu dalam bidang ini. Kami tinggal dengan bapa dan mak saya. Kami hidup bahagia. Dalam masa panjang ini, saya harap dapat membina cita-cita saya dalam bidang ini. Terima kasih kerana menonton.